Kira duit hangus. Sebulan bab anggaran RM300 satu family, setahun RM3,600, 10 tahun RM36,000 dan 30 tahun RM108,000. Itu baru family kita saja tahu. Belum family adik-beradik kita, belum family sepupu-sepupu kita, jiran-jiran kita, okey? Dan perbelanjaan seperti pembayaran bil dan juga top up setiap bulan hanya untuk call dan juga data internet. Ubah keadaan ini, dapatkan SIM card Tone Wow sekarang, komisen tertinggi daripada 14 hingga 41% dan 5% infinity level. Dapatkan sekarang. Apakah itu miskin bandar? Ada satu perbualan yang boleh kita fikirkan sejenak. Contohnya kita masing-masing ada anak, okey, yang belajar, habis belajar, okey, sambung diploma, ijazah, matrik dan sebagainya. Alright. Apabila anak kita, okey, ambil masa 4 tahun, anggaran lebih kurang macam tu untuk ijazah lah. Contohnya, berapakah basic gaji apabila mula bekerja? Antara kebiasaannya adalah 3,000, 3,500 ataupun kurang, okey, plus minus bergantung kepada syarikat di mana anak kita bekerja. So dalam masa 4 tahun itu, alright, adakah kita tahu sebenarnya gaji 4,000 itu adalah apa? Miskin bandar. Kita cerita 4 tahun saja, ya, okey. Tetapi kalau kita kira balik daripada mula belajar, of course menuntut ilmu adalah suatu kewajipan dan perkara yang elok. Tapi habis belajar, contohnya biasanya berapa? Anggaran 20 tahun ke atas. Berapa puluh tahun kita menghabiskan ataupun memberi ruang kepada anak kita? Kebiasaannya belajar, hidup mesti memerlukan keuangan. Okey. Jadi daripada situ, dalam bisnes SIM card Tone Wow ini, ia adalah satu platform peluang di mana kita boleh menjana pendapatan tanpa had. Tanpa had yang mana semua orang boleh ceburi. Student, suri rumah, pekerja swasta, pekerja government. Okey? Jadi dapatkan info lanjut berkenaan dengan platform ke arah kebebasan kewangan hanya di Tone Wow. Alright, terima kasih.